Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome to my YouTube channel. So kepada korang yang belum mengenali aku, nama aku Nadia guys. Boleh juga panggil Nadia. So first of all, terima kasih sangat-sangat kepada korang subscribers baru Nadia yang sangat Nadia sayangi, yang sangat Nadia hormati, yang sangat Nadia sanjungi. Terima kasih sangat-sangat kepada korang yang dah subscribe YouTube Nadia yang tak seberapa ni, video-video yang mengarut gitu. Tak adalah macam ramai dah yang YouTuber yang buat, tapi Nadia pun ikut dia buat, tak apalah. Macam tu. Tapi korang, first of all, terima kasih sangat-sangat kepada korang yang sudi subscribe Nadia. Dan kalau dah subscribe tu, tekanlah loceng juga. So bila Nadia ada update video baru, korang takkan mudah terlepas untuk tengok video baru Nadia tu. So yang kedua, terima kasihlah kepada korang yang beri sokongan, yang like, yang komen dekat Nadia punya YouTube yang tak seberapa ni. Tapi tak apa, Nadia akan cuba lagi explore ataupun dah cuba untuk belajar lagi. Nadia still lagi nak belajar buat konten YouTube yang best-best untuk korang tengok, yang untuk korang menjadi hiburan lah untuk korang kan. Nak tengok apa? Tengok YouTube Nadia gitu. Guys, untuk video kali ni seperti korang baca di title juga, hari ni Nadia nak buat random topik, random content. Nadia ada baca lah dekat dekat TikTok, dekat FYP Nadia ni. Dia lalu kat FYP Nadia, so Nadia baca, dia macam bagus juga, berguna juga. Dia ada satu channel ni doktor tau. Tak pastilah doktor tu doktor betul ke. Ada bagi macam some tips dan juga dia menceritakan apa yang di sebalik tabir dunia kedoktoran ni lah. Yang kita tengok luaran tu macam doktor ni busy sangat kan, suka bagi pesakit menunggu lama kan. So kita nak tengok sendiri dekat channel ni. Nadia baru tengok tadi, nama doktor ni Sonata Infinity, dia punya channel dia. So Nadia macam tertarik dia punya konten dia. Dia macam random tapi dia macam buat satu situasi dan dia buat ayat panjang tau. So kita akan tengok satu-satu dia punya konten dia. Dia tertarik adalah dekat konten dia tu ada seorang pesakit. Okay, so pesakit dia tu macam biasalah nak pergi buat rawatan. So dia pergi jumpa doktor ni dan buat appointment. And masa tengah discussion kan dengan antara doktor dengan patient, tiba-tiba patient dia tu terpandang ada satu biji bawang merah. So dalam hati dan juga muka kita keluar terlafaz cakap, doktor ni ada benda-benda ke, bela-bela ke, macam benda-benda gaib yang haram-haram tu lah kan, yang tahu yang gitu-gitu, sihir tu kan. So doktor ni dia menceritakan balik, dia explain balik dalam TikTok dia. Dia explain balik kenapa ada bawang merah dalam klinik dia. So mula-mula lepas dia habis buat appointment dengan patient tu WhatsApp dengan doktor. Patient ataupun staff nurse tu yang WhatsApp dengan doktor lah. So guys, Nadia akan baca sedikit WhatsApp punya perbualan lah. Sebenarnya cerita sebenarnya ada anti tu dia nak kemas bilik doktor. Lepas tu dia terjumpa lah tangkai apa benda semua, kayu manis semua, dan berbentuk bunjuk macam pocong. So dia ingat tangkal. Lepas tu dia orang macam gosip-gosip macam tu lah kan. So kita akan baca penerangan doktor ni sebenarnya. Okay, kita baca sama-sama Penerangan doktor ni, dia cakap kenapa ada bawang dalam klinik ni. Sebenarnya ini cara orang dulu-dulu nak kurangkan jangkitan. Bawang ada sifat antibakterial. Syaratnya kena buka kulit luar, letak kat penjuru rumah. Ada juga yang letak kat bucu katil. Jangan lupa minyak bawang digunakan untuk bantu legakan batuk sebagai sapuan luaran. Kalau masak apa-apa makanan, letaklah bawang jika sesuai dengan masakan. Okay. Lepas tu, selain daripada sifat antibakterial, bawang juga ada sifat anti radang, cairkan kahak, dan digunakan juga sebagai makanan anti kanser. Sebab itu selalunya makan sate akan dihidangkan bersama timun dan bawang mentah. Orang dulu-dulu dah amal sejak sekian lama. Sebabnya bawang boleh fight balik karbon yang ada dekat sate tu, anti kanser. Kejap. Masa Nadia sekolah dulu, cikgu pernah cakap pasal ni tau.
Dia cakap pasal bawang apa semua ni lah. Dia kata kenapa ada bawang dekat dalam sate, kenapa ada timun kat sate. So cikgu dah explain kan ni ada sifat antibakterial apa semua. So bila cikgu tanya balik, kenapa ada ni, kita pun jawab lah sebab antibakterial. Dia kata taklah, sebab memang dia kena letak situ. So kita orang macam confused. Oh, bukan sebab perubatan pun, rupanya sebab benda tu jadi sedap. Macam balik doktor ni explain, so sebenarnya betul ke tak sebab kenapa ada bawang kat sate tu? Memang sifat antibakterial ataupun bila makan dengan kuah kacang tu dia ngam rasa dia? Aku tak pasti weh. Tapi korang boleh try makan bawang. Pada yang anti bawang tu, cubalah belajar makan bawang ya. Sebab dia anti cancer, anti radang, anti everything. Dia boleh melawan balik korang punya penyakit tu. Kaya dengan pelbagai khasiat, bawang boleh jadi suplemen semula jadi untuk semua. Walaupun bau dia agak berbau, tapi dia sangat mujarab untuk fight balik korang punya penyakit. Gitu. Ramai orang benci bawang. Betul. Tapi Nadia suka bawang Lagi banyak bawang lagi sedap sebenarnya. Nadia lagi suka. Dan ramai juga yang suka makan bawang. Orang Bangladesh jarang sakit sebab selalu makan bawang mentah bersama nasi. Ya ke? Orang Bangladesh jarang sakit? Korang janganlah sampai condemn sampai macam tu sekali. Janganlah disclaimer sampai macam tu sekali kan. Tak sure benda ni, kita boleh abaikan sikit kot fakta ni sebab nanti jadi macam racist sikit. Faham tak? That's all about bawang. Selamat membawang. Gitu doktor ni cakap lah. Nanti datanglah puak-puak evidence ni. Banyak je buku dan paper cerita pasal kebaikan dan khasiat makanan semula jadi. Kau suka Google dan tengok ChatGPT kan? Benda simple macam ni mesti boleh cari. Jangan asyik malas dan cari pasal kat TikTok aku. TikTok aku ni bukan tempat bergaduh, tapi tempat untuk mencari kedamaian dan ketenangan sahaja. Saya petua tradisional dan perubatan alternatif. Cuma setiap satu ada pro dan kontranya. Cuma rajin-rajin berguru dan membaca. Betul tu. Kita kalau nak tahu sesuatu, kita jangan palatau. Kita kena belajar daripada orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih pakar dalam bidang tu. Kita janganlah macam buat-buat bijak kan. Buat-buat macam pandai. Sebenarnya hakikatnya tak pandai pun. Hakikatnya macam kau tak tahu apa-apa. Kalau kau tak tahu apa-apa, kau rendahkan diri, kau belajar, kau tanya orang yang pandai tu. Kau jangan sombong. Lah bodoh sombong pula. Gitu. Tak tanya sesat jalan. Apa ada punya peribahasa aku tak ingat dah. Macam tu lah maksud dia. Okay guys, selesai sudah untuk konten daripada doktor tadi yang berkenaan dengan bawang. Okay, so sebenarnya bawang ni bagus ya untuk antibakterial, untuk medication korang secara tradisional. Ada sebab-sebab ya kenapa doktor buat macam tu macam ni. So guys, kita ke konten yang kedua, lalu kat FYP Nadia juga. Dia berkaitan dengan seram. Okay, lalu kat TikTok Nadia, dia daripada Indonesia, sangat merinding ya dia punya kontennya. Jom Nadia akan bacakan dia punya sinopsis dan kejadian yang sebenar yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada korang yang tak faham, Nadia akan letak subtitle dia sebab dia bahasa Indonesia, sebab dia dari Indonesia. Ini daripada Rizky Barokah nama TikToknya ya. Okey, ceritanya begini. Gini wir ceritanya. Ini alumni sekolahan SMP Negeri 1 Tanah Merah Bangkalan Madura. Nah, terus alumni ini mau bukber terus. Mereka bukber di SME itu terus. Pas makan atau buka puasa katanya, ada yang ngeliat kayak pocong gitu. Terus teman-temannya nggak percaya. Lalu mereka asyik makan. Pas mereka udah selesai mau minum, ada yang nangis katanya wir. Suara cewek yang nangis. Sama anak alumni ni dikira orang di sekitar ni pas Nah, pas ini nih yang bikin merinding kan. Selesai makan nih. Nah, terus mereka berfoto. Tapi ada yang nyium bau-bau harum melati gitu katanya. Lalu temannya bilang, udah lanjut, gak usah takut. Nah, ini pas udah foto ditengok hasilnya di sini. Mereka semua mulai nyadari bahwa di belakang mereka ada 2 sosok pocong yang mengintai atau mengganggu mereka di belakangnya. Nah, ternyata wir, kenapa sosok ini mengganggunya? Kerana sebelum buka puasa tadi, salah satu dari mereka ada yang kencing di kamar mandi.
yang tidak ditempati terus. Katanya dia tidak baca doa gitu, Wir. Udah sekian. Yang kencing tadi tuh katanya diikutin sampai ke rumah terus. Saya nggak tahu lagi deh ceritanya. Ini bukan hoax atau bohong. Karena ini ada saya dan saya tidak ikut foto. Karena saya dah tahu kalau ada sosok mengintai kita semua. Terus saya langsung duduk dan baca surah Ar-Rahman di handphone saya itu. Untung pocongnya nggak ikut gue. Udah sekian, terima kasih. Itu dia punya cerita dia. So Nadia translate lah. Okay, cerita dia cerita ke teman dia, nama dia Wir kot. Dia cerita yang dia baru je berbuka puasa dengan kawan-kawan dia. So diorang dah makan-makan, tapi kawan dia macam rasa macam ada benda, macam ada orang nangis, macam bau-bau bunga melati macam tu. Lepas tu kawan dia cakap tak ada apalah kan. So diorang pun lepas habis berbuka puasa tu, diorang pergi ambil gambar ramai-ramai. So lepas ambil gambar ramai-ramai, diorang tengok-tengok gambar tu, macam ada sosok penampakan kat belakang diorang. Ada 2 sosok penampakan kat belakang diorang. Lepas tu salah seorang kawan dia baru teringat, ada salah seorang tadi sebelum berbuka puasa, diorang pergi ke tandas nak kencing. Pergi kencing pula dekat tempat yang tak sepatutnya, tak baca doa. So benda tu ikut sampai diorang lepas berbuka puasa, sampai diorang tak kat gambar. So sebab tu lah ada penampakan kat belakang tu. Dia ceritakan balik lah. Itu secara ringkasnya lah. So korang sebenarnya benda-benda ni dia tak kira bulan puasa ke di luar bulan puasa, benda ni ada. Kalau nak ada memang dia ada sebenarnya. Yang maksud dirantai semasa puasa tu adalah hawa nafsu kita, hawa nafsu syaitan kita tu. Kita yang raku sangat kan. Bila puasa ni kan kita macam menahan hawa nafsu kita, lapar, dahaga, apa-apalah nafsu kita kan. Itu maksudnya dirantai, syaitan yang dirantai. Syaitan dalam diri kita ni yang dirantai. Syaitan yang jin-jin tu semua masih lagi berleluasa. Cuma bila kita puasa, kita lebih beriman sikit. Iman kita makin naik. Sebab itulah kita jarang berjumpa dengan hantu. Sebenarnya ada je hantu di bulan Ramadan ni. Dia orang tak dirantai pun. Yang dirantai cuma hawa nafsu kita. Tu maksudnya syaitan yang dirantai. Macam tu. Guys, itu sahajalah video Nadia pada kali ini. Minta maaf lah kalau bosan ataupun tak menarik perhatian pada korang kan. InsyaAllah Nadia akan buat video yang lebih best lagi untuk korang. Terima kasih kerana support Nadia. Jangan lupa tekan loceng untuk sebarang hebahan sebarang apa, macam ada buat video baru ke ataupun ada update status ke dekat posting YouTube ni, so korang dapat notification. So guys, itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Okay, bye bye.